Gadget dan gadget. Anak kita memang tak boleh lari daripada nak menghadap handphone, main game, social media dan sebagainya. Macam mana kita nak hentikan? First kali, kita dah tak boleh hentikan kerana ini dah menjadi cara hidup. Betul? Sebab ada baiknya juga benda ni, kan? Dan perlu juga untuk urusan sekolah dan sebagainya. Cuma kita kena letakkan plan berapa lama untuk dia main gadget tersebut. Okey, tuan-tuan dan puan pernah dengar to-do list, betul? Apa yang kita nak kena buat setiap hari dan sebagainya. Anak-anak pun buat juga dan masukkan main gadget dalam tu. Takkan nak masukkan macam kita menggalakkan pula. Oh, no. Bila kita masukkan dalam tu, kita letakkan sekali duration. Berapa lama dia boleh main gadget tersebut dan dengan cara macam ni, tuan-tuan dan puan, dia dapat apa yang dia nak, tapi yang paling penting, kita dapat kawal apa yang kita mahukan. Nampak tak? Nak lagi tips? Follow kami di Academy Impact. Ingat, kami tak merepek, kami Impact. It's all about your mind.